Krisis besar, 14 adun UMNO tiba-tiba tarik sokongan MB Negeri Sembilan. Menurut laporan Malaysia Gazette, situasi politik di Negeri Sembilan kini semakin tegang apabila seramai 14 ahli Dewan Undangan Negeri UMNO bertindak menarik sokongan terhadap Menteri Besar Aminuddin Harun berkuat kuasa serta-merta. Keputusan mengejutkan ini diumumkan oleh pengerusi UMNO Negeri Sembilan, Jalaluddin Alias dalam satu sidang media khas pagi tadi. Menurut beliau, tindakan itu dibuat secara sebulat suara selepas mengambil kira krisis yang dikatakan boleh menjejaskan pentadbiran negeri serta memberi kesan kepada kestabilan dan kesejahteraan rakyat. Katanya lagi, kepimpinan negeri sepatutnya bertindak lebih bijak dalam menangani situasi semasa agar keyakinan rakyat tidak terus merosot. Beliau turut menegaskan bahawa keutamaan sekarang adalah untuk memastikan sebuah kerajaan yang stabil dapat dibentuk demi kelangsungan pentadbiran dan fokus kepada kebajikan rakyat serta pengukuhan ekonomi negeri. Susulan itu, makluman rasmi akan dihantar kepada pihak Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Perkembangan ini dijangka mencetuskan ketidaktentuan politik di negeri berkenaan, malah tidak menolak kemungkinan berlakunya perubahan kerajaan jika sokongan majoriti sudah tidak lagi memihak kepada Menteri Besar. Persoalannya, adakah ini permulaan kepada perubahan besar politik Negeri Sembilan?